Alright, okay. So now video kita kali ini adalah kumpulan 1 versus dengan kumpulan 17. So saya sekalikan je. Sebab saya sebenarnya nak ajar satu, so awak boleh comparekan dengan lagi satu. Should be macam tu lah kan. Okay, so kumpulan 1 maksudnya dia berada pada kumpulan barisan yang pertama. Okay, kita ada apa? Kita ada lithium, natrium, kalium, rubidium, cesium, francium. Okay. So macam mana cara awak hafal? Terpulang pada awak. Dulu saya hafal uh, Lia nak kahwin, rubidium cucuk first. Tu saya hafal dululah. Okay. Lina, rubidium, cesium, francium. Basically kalau tak hafal pun jadual berkala tu dah diberi. So awak just kena tahu kat mana location kumpulan 1 ni je sahaja. Okay. Dan apa unsur yang ada dekat dalam. So kumpulan 1 ni juga dikenali sebagai logam alkali. Awak ingat kita buat eksperimen. Saya tunjuk eksperimen hari tu. Okay. Lepas saya celup ataupun kita buat eksperimen tu, saya masukkan kertas litmus. Dia berubah warna. Daripada warna apa? Daripada warna merah ke biru. Yang betul tak? Sambal. Okay, so alkali daripada merah ke biru. Okay, so itu menandakan dia adalah logam alkali. So itu kumpulan 1. So kenapa kumpulan 1 berada dalam kumpulan 1? Okay, sebab yang paling terbesar adalah kerana electron valence dia adalah 1. Okay, electron valence dia adalah 1. Okay, dan awak kena ingat kumpulan 1 ni adalah logam. Okay, saya ingatkan logam. Logam ni sifat dia suka derma elektron. Okey, logam ni sifat dia suka derma elektron. So sekarang ni logam kumpulan 1 ni dia suka derma elektron lah. Okey, so dia ada 1 elektron valence, so dia akan derma 1 elektron valence ni. Okey, so sebab itulah dia kenapa dia berada dalam kumpulan 1. So kita tengok sifat fizik unsur menuruni kumpulan 1. Okey, so sifat fizik sama juga macam saya ceritakan tadi. Okey, sifat fizik STK. Okey, ni logam. Logam, so saiz akan bertambah tapi yang lain semua akan menurun. Okey, ni untuk logam. So kita tengok betul tak? Betul lah. Saiz semakin bawah semakin besar. Okey, kita ingat. Naik bukit, pacak bendera. So dekat bawah bukit ni besar, atas bukit kecil. So makin bawah makin besar. So saiz akan bertambah. Takat lebur pula, okey, semakin menuruni kumpulan daripada lithium, natrium, kalium, rubidium, cesium, francium, okey, dia punya takat lebur dengan takat didih akan jadi semakin kecil. Okey, akan jadi semakin rendah. Jadi semakin rendah. So kenapa dia jadi semakin rendah? Sebab bila dia punya saiz atom berkurangan, okey, dia punya ikatan logam akan jadi semakin lemah. Okey, so bila jadi ikatan logam dia semakin lemah, so kurang tenaga haba yang diperlukan untuk putuskan ikatan logam. Ingat, tadi pun sebenarnya kumpulan 18 pun bila kita cerita pasal takat lebur, takat didih, okay, kita tengah cerita tentang haba. Tentang haba yang diperlukan untuk putuskan ikatan atau putuskan daya tarikan. Okey, tadi daya tarikan, sekarang ikatan logam. Okay, so itu how kita explain takat lebur dan takat didih. Alright, so ni ingat jadual ni awak kena ingat. Okay, jadual ni awak kena ingat dan awak kena ingat apa ikatan yang ada, kenapa ikatan tu jadi semakin tu, itu awak kena ingat. Okay, dan kumpulan 1 ni, okay, sifat dia lembut. Dia bersifat lembut. Ingat sebab tu hari tu saya boleh potong pakai pisau biasa je. Dan pisau kecil macam tu, saya tak perlu pakai alat welding ke, saya tak perlu. Okay, ketumpatan yang rendah, tengok jadual kita ni nampak ketumpatan dia anak panah ke bawah, semua memang rendah. Okay, dan dia terapung di atas permukaan air. Okay, hari tu masa saya buat eksperimen tu, bila saya letak, dia tak terus tenggelam. Dia terapung, dia teriak dekat atas air dulu. Baru dia jatuh, meletup ataupun menyala api. Okey, dan permukaan logam ini punya permukaan kelabu yang berkilat pada suhu bilik. Hari tu mungkin saya tak sempat tunjuk daripada botol tu, saya tak sempat tunjuk dekat awak. But actually kalau awak tengok dia betul-betul, warna dia memang kelabu. Okey, dan dia berkilat pada suhu bilik. Okey, so now kita tengok kepada sifat kimia unsur kumpulan 1. So saya dah kata kumpulan 1, that means electron valence dia ada 1. Okey, so awak kena ingat, ini logam. Logam suka derma. Okey, so kalau suka derma, bila kita tulis dia punya persamaan kimia, M. M ni mewakili metals atau mewakili logam kumpulan 1. Contoh lithium ke natrium tak kisah. Okey, so bila dia suka derma, maksudnya elektron tu akan duduk jauh dekat belakang. Dia dah derma, dia dah buang jauh-jauh. Okey, so
elektron bercas negatif. Okay, so kumpulan 1 negatif 1 kan. So ada satu elektron yang dia buang. So maksudnya negatif 1. So kita akan lawankan dia dengan cas positif 1. So cas positif 1 apa? Kita punya unsur kumpulan 1 ni lah. Okay, contoh lithium. Logam lithium, okay, bila dia dermakan satu elektron ke tempat lain, so elektron dia akan pindah ke belakang. So lithium akan jadi Li+. Okay, so Li plus positif 1, elektron negatif 1, so akan jadi kosong. Lithium pun kosong. So dia dah stable, dah seimbang lah. Okay, so sama juga macam semua unsur-unsur yang ada dekat dalam kumpulan 1. Dia derma. Kenapa dia derma? Sebab dia logam. So logam ni dia suka derma elektron. Okay, logam suka derma elektron. Berapa banyak elektron yang dia akan derma? Untuk kumpulan 1, dia akan derma sebanyak 1 elektron sahaja. Okay, alright. So now kita tengok kepada tindak balas unsur kumpulan 1. Ini kalau boleh saya tak nak awak hafal. Okay, saya nak awak tahu apa proses yang berlaku. Contoh, yang pertama kita ada logam alkali. Logam alkali maksudnya unsur kumpulan 1 lah. Kita ada lithium. Lithium bertindak balas dengan air. Okay, lithium, so maksudnya kat sini cuma ada ion Li plus lah. Li plus. Air ada dua ion. Ada H plus dan ada OH minus. Okay, so logam alkali bertindak balas dengan air. So awak ingat, yang positif mesti kena berpasangan dengan yang negatif. Okay, so bila dia berpasangan, maka lahirlah satu produk baru iaitu Li plus react dengan OH minus, pindah, dapatlah lithium hydroxide. LiOH yang di sini. Okay, kat sini ada H plus lagi ni. Nak buat apa dengan H plus ni? So H plus tu akan jadi H2. Okay, iaitu gas hidrogen. So ingat, kalau awak tak hafal, awak just kena ingat ni sahaja. Setiap unsur tu ataupun setiap formula kimia, dia boleh dipecahkan kepada anion dan cation. Okay, so bila nak hasilkan hasil tidak balas, hasilkan produk baru, dia mesti berlaku antara positif dan juga negatif. Okay, mesti berbeza. Okay, so kita tengok contoh yang kedua. Apabila logam alkali terbakar di dalam gas oksigen, awak boleh hafal pepejal putih. Lithium oksida, natrium oksida tu memang warna putih. Okay, so itulah pepejal putih ni. Okay, LiO2 ni ataupun Na2O ni lah. Okay, inilah pepejal putih. Okay, so ingat Li, so Li plus. O2 maksudnya O2 minus. O2 ni kalau di dalam gas, sebab tu kita tulis 2 kat bawah. So bila kita tulis dalam bentuk ion, 2 dia akan berada sebagai charge dekat atas. So Li plus O2 minus pindah, so awak akan dapat hasil dia lithium oksida. So inilah lithium oksida. Okay, so saya tak hafal. Kalau saya tak hafal, memang saya belajar daripada cara pembentukan formula kimia ni. Okay, and then yang ketiga, kita ada apa? Kita ada pepejal oksida logam, okay, yang daripada sini ni tadi, okay, bertindak balas dengan air, okay, ataupun larut dekat dalam air. Bertindak balas dalam air atau dia kata larut dalam air, maksudnya dia bertindak balas dengan air lah. Okay, dia akan menghasilkan lithium hydroxida. Kalau dia ini adalah natrium oksida, contohnya dia ialah Na2, react dengan H2O. Kat sini akan jadi NaOH lah. Okay, ikut depends kepada apa kita punya unsur ataupun apa kita punya formula kimia yang ada dekat dalam persamaan kita ni. Okay, so Li2O dengan H2O. Yang ni special sikit. Okay, yang ni special sikit. Tadi saya kata boleh pecahkan. Kalau ikutkan boleh pecahkan Li, so dia akan jadi Li plus. Okay, yang ni dia akan jadi O2 minus. Okay, yang ni pula dia akan jadi H plus dengan O2 minus. Okay, sepatutnya, bukan O2 minus. Dia akan jadi OH minus. Okay, kalau ikutkan lithium ni, okay, dia akan react dengan ni, positif dengan negatif. Negatif, positif dengan negatif. So dia akan terhasillah lithium hydroxida. Cumanya, okay, yang ini just special sikit. Yang ini takkan hasilkan apa-apa produk. Okay, O dengan H tu kalau ikut logik mestilah dia hasilkan air balik kan. Okay, tapi kita tak tulis. Okay, so kita just assume apa produk yang terhasil saja. Produk pertama yang produk utama yang hasil. Okay, iaitu okay, lithium hydroxida. Ataupun kalau dia natrium, natrium hydroxida.
Okay, and then yang ketiga, kalau dia react dengan dia terbakar dalam gas klorin. Dia terbakar dalam gas klorin, so dia akan hasilkan pepejal putih. Okay, tadi pun pepejal putih juga. Okay, so Na datang daripada Na plus, Cl minus datang daripada Cl minus. Silangkan dia, so awak akan dapat NaCl. Okay, which is garam lah. So NaCl ni lah pepejal putih yang terhasil. Alright, okay. So itu untuk dia punya tindak balas kimia. Sekarang kita nak cerita kepada perubahan kereaktifan unsur menuruni kumpulan satu. Okay, so saya cakap sebelum ni, untuk sifat kereaktifan. Okay, kalau dia logam, kita akan gunakan akronim Raja Daniel Sukaderma. Ra untuk reaktif. Okay, Ra untuk reaktif. Okay, untuk kumpulan satu, awak ingat dia nak derma. So, bila dia derma, makin bawah, makin aktif dia nak derma. So, kereaktifan dia bertambah. Jarak, okay, jarak antara apa? Antara nukleus dengan elektron pun akan bertambah sebab saiz bertambah kan? Okay, tetapi Daniel iaitu daya tarikan akan semakin berkurang dan dia akan semakin suka derma elektron. Okay, ini untuk logam. Untuk bukan logam macam mana? Bukan logam. Okay, Raja Daniel juga. Raja Daniel sangat menarik. Okay, ini untuk bukan logam. So, awak ingat, untuk kumpulan yang bukan logam, dia terbalik dengan logam. Right? Untuk terbalik, bukan terbalik semua. Terbalik untuk kereaktifan sahaja. Okay, kalau logam tadi kereaktifan dia bertambah, okay, kalau bukan logam, kereaktifan dia akan berkurang. Jejari sama, bukan jejari, jarak sama juga akan meningkat. Okay, daya tarikan pun sama, okay, akan semakin berkurang, sama macam atas. Cuma dia akan jadi sangat menarik, sangat mudah untuk tarik elektron. Okay, sangat mudah untuk tarik elektron. So kalau kita tengok kumpulan satu ialah logam, so kita pakai akronim yang pertama. Raja Daniel Sukaderma elektron. Okay, so tengok semakin ke bawah, okay, dia ada kecenderungan. Okay, dia akan semakin cenderung untuk dermakan elektron valence. Okay, dia akan jadi semakin cenderung untuk. Kenapa? Okay, disebabkan pertambahan saiz atom. So, bila ada pertambahan saiz atom, okay, kedudukan elektron valence akan terletak semakin jauh. Nampak? Jarak akan jadi semakin tinggi, semakin jauh. So, bila dia semakin jauh, daya tarikan nukleus terhadap elektron valence akan jadi semakin lemah. Yang ini. So, bila jadi semakin lemah, maka elektron akan semakin mudah didermakan. So, dia punya kereaktifan akan bertambah. Okay, awak boleh ingat akronim ni, insyaAllah awak boleh jawab. Okay, Raja Daniel Sukaderma elektron. Okay, ingat. Bila semakin ke bawah, okay, bila dia semakin bawah, dia punya saiz akan jadi semakin bertambah. So, bila semakin bertambah, jarak elektron valence, okay, jarak akan jadi semakin besar. Okay, kata joki semakin jauh. So, daya tarikan pula akan jadi semakin lemah. So, elektron akan semakin mudah didermakan. Okay, alright. So kita tengok pula sifat fizik dan sifat kimia unsur lain dalam kumpulan satu. Okay, so sama juga rubidium, cesium pun logam yang lembut. Okay, permukaan berkilat, takat lebur dia ataupun takat dinding yang rendah. Sama juga macam tadi, which is very the same. Okay, cumanya, okay, dia jarang kita campurkan dengan bahan kimia lain untuk jadikan hasil baru, jarang sangat. Sebab apa? Sebab dia semakin sukar untuk dipisahkan secara kimia. Okay, so sebab dia ada satu electron valence, so bila dia dah dermakan kepada yang lain, okay, dia dah membentuk sebatian baru, so kita nak pisahkan dia secara kimia tu akan jadi semakin susah. Itulah jarang orang buat. Okay, dan francium pula dia adalah isotop radioaktif, tak stabil dan jangka masa hayat yang pendek. So dia mudah meletup lah, lagi reaktif, sangat-sangat reaktif. Hari tu pun awak tengok dalam 10 saat dia dah pup macam tu. Bayangkan kalau kita pakai francium ni, lagilah meletup lagi cepat. Okay, dan ketiga-tiga unsur ini sangat reaktif, bertindak balas dengan air dan oksigen. Okay, alright. So settle untuk ni. Sekarang kita nak tengok about eksperimen yang ada. So eksperimen yang ada, saya tak pasti akan keluar ataupun tidak. Saya rasa macam tak ada. Tapi kalau ada pun, kita tengok je. Okay, so kita nak kaji sifat kimia unsur kumpulan satu. Sifat kimia unsur kumpulan satu tu yang mana yang tadi? Yang bila kita reaktkan dengan air, yang bila kita reaktkan dengan oksigen, dan bila kita reaktkan dengan gas klorin.
Okay, yang tadi persamaan yang saya tunjuk tu. So yang pertama ni, okay, yang saya buat hari tu adalah tindak balas unsur kumpulan 1 dengan air. So saya ambil unsur kumpulan 1 tu, okay, logam yang berbeza lah, lithium, natrium, kalium. Okay, saya masukkan dekat dalam air sebab saya nak tengok dia punya kereaktifan logam alkali dengan air. Dimalarkan adalah saiz logam alkali. Hari tu mungkin awak tak perasan tapi actually hari tu saya potong dia quite the same size. Okay, logam yang berbeza sebab saya nak tengok perbezaan kereaktifan. Okay, so macam mana cara buat dia? Basically lepas saya potong tu saya akan lapkan logam tu dengan kertas turas. Saya kekerikkan kertas turas dan saya akan masukkan ke dalam besen yang berisi air. Okay, so bila dah tindak balas dah selesai, okay, saya ambil kertas litmus merah, saya test dia punya sifat dia, sama ada dia berasid ataupun dia beralkali. Okay, dan saya ulanglah untuk logam-logam yang lain. Okay, itu eksperimen yang pertama. So eksperimen kedua ni, hari tu kita tak sempat. Sebenarnya kita nak tengok kereaktifan kumpulan 1 dengan oksigen. Hari tu kita buat cuma dengan air. So sekarang dia dengan oksigen. Sama juga kita potong saiz kecil pakai pisau. Okay, kita keringkan pakai kertas turas. Kemudian kita letak atas sudu balang gas. Okay, ini sudu balang gas. Okay, kemudian dalam balang gas tu akan ada gas oksigen tau. Okay, balang gas tu akan ada gas oksigen. So dia akan bertindak balas. Lithium ni dia akan bertindak balas dengan oksigen. So awak ingat pembakaran berlaku bila ada oksigen. Okay, dan dia akan terbakar. Dia akan terbakar dan dia akan menyala lah. Akan menyala api. So awak akan perasan, okay, semakin bawah kita ada apa? Kita ada linak kan? Kita ada linak. Bila awak buat kalium, dia punya api akan jadi lagi marak dan lagi besar. Okay, dan lagi cepat lah. Okay, sebab dia reaktif. Bila react dengan oksigen, dia cepat. Okay, compact kepada lithium. Alright, so now kalau kita tindak balas dengan klorin, untuk klorin pun lebih kurang sama juga. Okay, lebih kurang sama. Cumanya kita tak buat klorin ni dekat sekolah sebab klorin ni dia gas yang beracun. Gas yang toksik. So kita tak buat lah. Alright, so itu untuk klorin. Okay, so saya rasa macam saya tak boleh nak sambung terus dengan kumpulan 17. Okay, tapi saya dah cover untuk kumpulan 1. Okay, so now saya akan re-record untuk kumpulan 17. Awak tengok ni dulu. Okay, lepas ni baru awak tengok kumpulan 17. Okay.